10,514 bilik darjah prasekolah di 6,469 institusi, telah membuat perluasan sebanyak 150 bilik darjah pada tahun 2025 dan 350 bilik darjah prasekolah baru 2026. Jadi ada persiapan yang besar yang juga menelan belanja yang agak tinggi. Untuk tahun ini tambahan dalam perbincangan dengan Kementerian Kewangan adalah sebanyak 800 juta ringgit tambahan untuk memenuhi keperluan 18,000 guru yang baru yang diambil. Dan kapasiti prasekolah kerajaan berjumlah 110,889 tempat. Jadi dia merangkumi KEMAS, Jabatan Perbuatan Negara, Integrasi Nasional JPNIN dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Maknanya kita ambil kira semua sebab umur yang kohort 6 tahun itu telah masuk daripada bidang kuasa beberapa jabatan yang lain. Jadi sebab itulah dalam belanjawan tahun ini, tambahan ini, kita akan bentangkan penambahan 800 juta supaya memenuhi keperluan segera, dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah pun mengambil langkah-langkah yang perlu